kita pergi kepada fungsi dan peranan MA5 high. Moving average 5 high, merah, cikam balik. Okay. Apakah fungsi dan peranan MA5 high? Okey, dia simple je. Kalau high selalunya di tempat yang tinggi, maka untuk melakukan penurunan. Very simple. Macam mana penggunaan dia? MA5 high adalah fungsi dan peranan sebagai entry point sell ketika trend sedang menurun. Nah, dia dah mula jalinan antara BB dengan MA bergerak dalam satu masa. Trend mengatakan penurunan, MA5 mengatakan entry point untuk sell. So, pergerakan ni berlaku satu hala. So, maknanya fungsi dan peranan dia adalah untuk entry point sell ketika trend menurun. Okey. So maknanya ketika trend menurun ni tak payahlah nak cari dekat low ni, nak mencari buy, nak lawan dia buat apa. Cari satu hala je. Kau buy lah ni. Kalau trend sedang naik, duk mencari sell. Betul, fungsi dan peranan MA5 high adalah untuk sell. Tetapi sell pada trend sedang naik. Sedang mendaki. So maknanya itu kita lawan hukum alam. Kita ikut nature dia. Trend down. So makanya kita fungsi dan peranan MA5 high ni berfungsi dengan baiknya. Lepas tu macam mana pula MA10 high? MA10 high kita warnakan dengan warna kuning. Okey, fungsi dan peranan MA10 high adalah pengukuhan kepada re-entry. Kalau tadi MA5 high sebagai entry yang mengikut trend, MA10 high sebagai pengukuhan kepada re-entry. Di mana pengukuhan re-entry itu adalah apabila berlakunya pertemuan antara MA5 dan MA10 ni sama ada di dekat, berlaku pada satu price, dia bersilang sedikit sebanyak yang kalau time bersilang tu macam ni, tetapi di dalam trend yang satu hala. Bila dalam trend yang satu hala ni maknanya pergerakan dia adalah mengikut trend. Itulah fungsi dan peranan MA5 high bila digabungkan dengan MA50. Pertama sekali kita tengok trend, kedua kita tengok pada di mana point of entry MA5 dan MA10 high sebagai point of entry yang mengikut trend. Begitu juga kalau masa dan ketika trend sedang naik, kita terbalikkan pergerakan dia. Setting dia, moving average 10, warna putih high ni kita tukarkan kepada low. Lepas tu kita masukkan lagi satu moving average 5. Putih ni kita tukar pada magenta. Okey. Dia punya cerita simple. Apabila trend sedang naik, maka apa yang harus kita cari adalah buy. Di mana kita nak buy? Di sini datangnya fungsi dan peranan MA5 low. MA5 low, MA10 low adalah point of entry buy ketika trend sedang naik. Abaikan MA5 10 high. MA5 dan MA10 high ketika trend sedang naik di dalam pergerakan yang kuat, kita abaikan dulu. Sebab kita hanya mencari entry point yang mengikut trend. Sama juga dengan sini. Ketika market sedang menurun, maknanya MA5, MA10 low tu kita abai. Sebab kita tahu trend turun. Yang nak kita cari untuk makan besar adalah sell. Entry penurunan yang mengikut trend. Itu fungsi dia. Tapi yang jadi masalah sekarang ni, bila kita tidak mengenal pasti, kita tidak faham fungsi dan peranan setiap indikator.
Itu yang jadi keliru macam-macam benda yang korang kata. Berserabut, berselerat, kan? So, maknanya pergerakan-pergerakan di setiap indikator bersama. Okey? Trend ini, indikator moving average dan Bollinger Band ini, dia akan melakukan benda yang sama sentiasa berulang. Macam semalam, kita boleh melihat di mana berlakunya, kita gabung dari asas. Okey? Kita gabung dari asas tadi, fungsi dan peranan BB, top BB, mid BB dan low BB. Okey. Pergerakan BB dan pergerakan candle berlaku memberikan sesuatu kekuatan pada kita di mana kita dah tahu. Tidak ada kekuatan untuk melakukan penurunan. Tidak ada kekuatan untuk turun. Tak ada signal pun market nak turun. Selepas itu, market mula melakukan kenaikan, lonjakan baru. Sebenarnya continuation. Sebab rejection dah berlaku, ini MA50 arah mana? So, daripada fungsi dan peranan kedua BB, low BB, okay? Low BB tidak ada kekuatan untuk turun, maka market akan melakukan kenaikan. Ketika kenaikan, ada tak candle-candle yang berjaya close melepasi mid BB sebagai pertukaran arah? Adakah dia akan meneruskan dengan kekuatan dengan adanya momentum? So, maknanya kekuatan pergerakan market dah pun tunjuk. Adakah dia melepasi trend walaupun time frame kecil kita ambil macam ni? Okey. So, maknanya apabila berlaku kekuatan kenaikan, so kita akan tahu di mana, okey, di mana untuk melakukan entry setelah adanya candle berada di atas middle BB dan berada di atas MA50. MA50 dah menunjukkan trend mengatakan kekuatan kenaikan. So, maknanya di mana point of entry kenaikan adalah pada MA5, MA10 low. Di situ point of entry buy. Sebab untuk kenaikan kita mencari buy di low. So, maka itulah fungsi dan peranan MA5 dan MA10 low. Apabila berlaku pertemuan MA5 dan MA10 low, maknanya di situ pengukuhan kepada re-entry. Itu fungsi dan peranan MA10. Kalau MA5 high atau MA5 low sekadar entry, MA10 memberi keyakinan sebagai pengukuhan kepada re-entry. Di semua time frame adalah sama. Kita tengok. Apabila MA5 dan MA10 ini berlaku pertemuan, maknanya kekuatan penurunan dia yang mengikut trend tu dia jauh lebih kuat. Lonjakan dia lebih besar. Okey, so setakat hari ini dulu untuk video ni. Nanti kita sambung lagi dengan uh, totally basic di mana terbentuknya signal dan setup ekstrim, TPYG, MHB dan seterusnya. Okey, trade wisely, all the best untuk hari-hari seterusnya. Moga dipermudahkan kefahaman dalam uh, mencari dan mengenali setup BBMB ini. Assalamualaikum.